Okey, hai semua. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Hari ni Haifa nak share tentang satu proses di mana kita kena verify semula kita punya maklumat, okey, sebagai seller. Okey. So untuk beberapa bulan ni Haifa perasan Shopee dah menetapkan, dah buat satu update, okey, untuk semua seller yang berniaga dekat Shopee kena update mereka punya maklumat, okey, macam IC dan sebagainya, okey, untuk diluluskan, untuk disemak semula oleh pihak Shopee. Okey. So sekarang ni macam Haifa dah pernah hantar maklumat tersebut, tetapi sekarang ni dia cakap form Haifa tu di reject. Okey. Jadi bila dah kena reject, okey, kita kena check semulalah apa masalah yang berlaku, okey, sama ada dokumen kita tu salah ataupun kita kena ambil gambar semula. Okey, so kita tekan dekat sini. Okey, dekat sini dia cakap kita kena submit, okey, sebelum 19/4. Okey, so kita start verification. Okey, kita tekan yang tu lah. Okey, yang ni dia dah cakap dah kenapa dia perlu semak. Okey, kita punya identiti. Okey, sebab mereka sedang buat pembangunan sistem mereka lah. Membangunkan mereka punya sistem dan juga mereka punya servis. Okey, sebab tu mereka minta kita untuk buat identity verification ni. Okey, so kita tekan next. Okey, dekat sini dia suruh kita submit semula kita punya ID. Okey, iaitu kita punya IC lah. Kalau anda mendaftar menggunakan bisnes, anda kena upload anda punya SSM ya kat sini. Okay, so macam Haifa bukan registered lah, Haifa individual. Okay, so IC lah. Dekat sini bawah ni. Okay, so dekat bawah ni dia akan ada photo of kita punya IC. Okay, kena masukkan kat sini. Okay, lepas tu tekan verify now ni untuk dia ambil gambar kita. Okay, dia akan kita kena standby lah pakai tudung semua untuk dia ambil kita punya muka, gambar muka kita, sebab nak bagi sama dengan IC kan. Okay, dan maklumat segalanya lah. Okay, selepas tu teks ni, number T ni macam Haifa pernah tunjuk dekat video sebelum ni. Okay, kalau anda tak ada lagi text identification number, okay, number text ni, anda kena tengok video yang ni. Haifa ada share macam mana untuk anda dapatkan nombor text. Okay, lepas tu dah sudah semua, tekan I agree. Lepas tu tekan submit. Okay, so kejap Haifa akan tekan lagi sekali. Sekarang kita tekan ni, verify now ni. Okay, start. Okay, so macam itulah. Okay, so kita dah upload. Okay, so kita dah upload kita punya selfie tadi. Okay, dan kita tekan atas tu back semula. Okay, tekan I agree dan submit. Okay. Okay, so dah tulis kat sini successful submission, and then kita punya application should be approved in 3 to 5 business days. So kita kena tunggu lagi 3 ke 5 hari bekerja lah untuk kita dapat tahu status kita diluluskan ataupun tak. Okay, so kita pergi semula ke home page kita. So kita akan nampak kat sini, okay, dekat atas ni. Okay, dia dah cakap dah. Okay, kena tunggu 3 ke 5 hari bekerja lah untuk tahu keputusannya. Okay, so itu saja video kita bertentang verification identity ni. Okay, yang seller-seller kena update buat masa sekarang. Okay, Shopee dah tetapkan semua seller kena update anda punya identity. Okay, so Haifa harap video ni bermanfaat buat semua. Nanti Haifa akan share result dia. Okay, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe.